Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir. Untuk kali ini saya nak cakap tentang profesional fotografer. Siapa yang dianggap profesional fotografer tu? Dia dalam definisi simple lah yang kebanyakan pegiat fotografi guna kan. Terutamanya kalau kita nak masuk kontes pertandingan fotografi, dia ada istilah amatur fotografer, profesional fotografer. Dan profesional fotografer ni biasanya definisi yang ditetapkan oleh penganjur pertandingan fotografi ini adalah mereka yang mana hasil sebagai besar hasil pendapatan diri dia datang daripada fotografi. Maksudnya daripada 50% lah. Maksudnya lebih 50% sumber pendapatan dia tu datang daripada fotografi. Tu dianggap profesional. Profesional ni dia profession lah, kerjaya dia tu. Bukanlah menunjukkan, dia bukan merujuk kepada dah berapa banyak pertandingan fotografi yang dia menang kan, dah berapa banyak outing dia buat, bukan. Kalau sumber pendapatan utama dia itulah datang daripada fotografi, dia dah dianggap profesional fotografer. Sama ada gambar dia cantik tak cantik tu bab lain lah, dia termasuk lah juga dalam bidang tu, dalam title profesional tu, tapi bukanlah orang kata syarat wajib yang boleh menjadikan dia sebagai seorang profesional lah. Tapi istilah wajib tu pun tak timbul sebab bidang fotografi ni, untuk jadi profesional fotografer ni, dia bukannya title yang macam title doktor, lawyer, accountant bertauliah, engineer bertauliah apa semua kan. Pasal dia orang pakai kita tak perlu minta kebenaran siapa-siapa pun, tak perlu dapatkan pentauliahan daripada siapa-siapa pun untuk meletakkan title tu. Kalau kita walaupun kita freelance kan, kita nak letak profesional, letak lah, tak ada masalah pun. Tapi kalau biasanya kalau kita jumpa jurufoto Mak Saleh kan, saya biasa jumpa kalau outing di KL ke atau masa kerja, kalau kita tanya dia akan jawab, I'm a professional photographer. Dia tak malu nak cakap pasal dia faham maksud tu. Maksud profesional tu bagi dia adalah profession, kerja dia kerja dia adalah merakam gambar. Fotografi itulah kerjaya dia. Bukan dia nak bangga, nak tunjuk angkuh, dia beritahu saya profesional fotografer. Bukan juan dia macam nak bangga diri, bukan. Nak bangga pun ambil gambar je kan. Kita bukannya Perdana Menteri ke apa kan. Nak belagak sangat kan. Kita just ambil gambar je kan. So contohlah kalau wedding photographer, dia memang full time buat wedding, buat studio kan. Dia dah dianggap profesional fotografer lah. Dia nak letak title tu ketak ke terpulang kan, tak ada benda pun. Dia senang macam ni lah kan. Title tu bukanlah menguntungkan sangat pun. Cuma dia memberi maklum kepada orang ramai, kepada orang yang bertanya tu, yang bahawa individu tu menjadikan kerjaya foto tu sebagai sumber pendapatan dia. Macam profesional athlete ahli sukan profesional kan, ada istilah tu kan. Dia dalam kad tak ada pun dia letak dalam tu kan, saya seorang ahli sukan profesional kan. Macam orang yang masuk maraton sebulan sekali ataupun 2-3 bulan sekali, masuk half marathon ke, bermain badminton ke, bermain bola kan, sekali-sekala kan. Dia ada kerja lain, dia tak dianggap sebagai atlet profesional. Atlet profesional ni dia memang sumber pendapatan dia tu. Dia training, dia masuk pertandingan dan dibayar allowance, dibayar gaji hanya untuk perform saja. Ada orang dibayar gaji hanya untuk berlumba basikal je. Ada orang dibayar gaji untuk masuk maraton saja. Ada orang dibayar gaji untuk bermain bola sepak je. Itu profesional atlet lah. Sama macam foto lah juga kan. Sama ada gambar dia cantik tak cantik tu lain. Ada juga orang yang dia dalam skop yang lebih luas kan, yang orang kata santai-santai lah, benda ni bukan ilmiah sangat kan. Kalau nak buat ilmiah, dia nak buat tesis tu pulang lah kan. Ada juga mereka yang dah bekerja lama, dah berpuluh tahun, berbelas tahun dalam bidang fotografi ni. Kadang-kadang kalau ditugas, contohlah kan, ditugaskan nak set up lighting untuk studio ke, ambil gambar VVIP, kadang-kadang nak pasang backdrop pun terkiar-kiar, nak pasang softbox pun terkiar-kiar kan. Kalau dulu kan, dia jenis softbox dulu dia tak macam ni yang jenis quick release ni ataupun quick setup ni, buka dia macam payung terus jadi kan. Kalau dulu nak set up softbox ni, dia ada bilah-bilah besi panjang, nak cocok satu-satu, makan masa lambat lah. Kadang-kadang terkiar-kiar tak kerti nak buat. Ada setengah orang tu, bila dia dah pasang softbox tu, dia tinggal macam tu je, masuk dalam kereta, malas nak buka. Pasal kalau buka ni nak pasang balik, dia jadi leceh, ataupun dia tak tahu. Ada juga situasi di mana bila ambil gambar VIP ni, dia kekok, cara berkomunikasi pun tak berapa nak bagus kan. Sampai ada juga setengah VIP tu tanya jurufoto tu kan, you tak pakai light meter ke apa kan. Dia bukan wajib, tapi kita kena ingat lah, VVIP ni
Sesiapa saja yang dah berada di status VVIP kan, orang penting ni, dah beratus kali dah dia hadapi sesi formal foto shooting ni. Jadi dia dah tengok gelagat fotografer ni macam-macam kan. Ada yang tikial-kial, ada yang kejap-kejap tengok kamera, kejap-kejap tengok kamera, cara berkomunikasi pun tak ada, tengok sini kiri kan. Memanggil gelaran YB, Datuk Seri, Tan Sri pun tak berapa nak betul kan. Proper handling tu tak betul kan. Dan tu cari kerja lah, dari sudut cara kerja juga. Cara kerja profesional ni pun dia bukanlah grey area, dia benda yang subjektif tau. Contoh macam wedding photographer, okay, ataupun event lah, apa benda lah yang buat bisnes kan. Dia kata album ni siap dalam tempoh 3 bulan, tapi 6 bulan setahun pun tak siap-siap lagi kan. Walaupun dia profesional dari segi profession dia tu, kerjaya dia tu, tapi cara dia tu tak profesional kan. Kau dah bukan janji ataupun dalam website dia ke dalam Facebook dia ke dia tulis kan, okay, album ni siap 3 bulan, siap 6 bulan, bagi tahu awal-awal kan. Tapi kalau dah 3 bulan tak siap sampai orang call kan, dia cara dia tak profesional kan. Kadang-kadang orang call WhatsApp pun tak balas kan, dia dah tak profesional lah dari segi kerja dari segi perjalanan kerja tu. Macam jurufoto press ke jurufoto lain kan, kalau assignment tu start pukul 8 kehadiran VVIP tu, kita sebaik-baiknya pukul 7 je dah di situ. Kita nak tahu flow program dan apa semua kan. Bukan VIP datang pukul 8, kita pun pukul 8 juga. Jadi tikial-kial lah, perjalanan flow tak tahu, angle pun kita tak tahu kan. Cara kerja lah, itu dari segi cara kerja juga. Jadi benda ni tak guna nak berbalas-balas sangat, pasal tak ada menguntungkan apa sangat pun. Pasal kalau kita nak ambil kerja, ambil job ataupun nak buat komersial kan, kelayakan tu dari segi akademik tu membantu lah. Kalau kita ada diploma, degree foto kan, memang membantu lah. Tapi apa yang klien tu nak tengok adalah hasil kita, kerja kita sebelum-sebelum ni macam mana lah. Kalau kita bagi tahu dekat klien tu, saya graduate daripada diploma, saya ada diploma in fotografi, saya ada master degree in fotografi kan. Klien bukan nak tengok paper tu kan, mana dia punya diploma tu, mana dia punya degree tu nak tengok kan, mana dia punya master tu nak tengok kan. Dia nak tengok hasil kerja you tu kat mana kan. Dia nak tengok website dia macam mana, gambar-gambar komersial yang dia pernah ambil dulu macam mana kan. Benda tu yang akan buatkan mereka ambil kita lah, hire kita lah. Bukan dengan berhelai-helai sijil fotografi yang dah kita attend kan. Kalau kita dah pernah menang foto competition mana-mana, kalau gambar kita pernah diguna pakai di billboard kan, itu akan memberi lebih kepercayaan kepada klien untuk ambil kita lah. Macam kita nak kerja dengan orang juga lah. So dia berbalik kepada definisi professional photographer tu kan. Tak payah nak bangga sangat ataupun nak, tak ada benda pun benda tu kan sebenarnya. Tak ada benda pun kan. Bukannya title tu jadikan kita somebody kan. Dia just simple je. Macam sebab kita tadi lah, kalau Mak Saleh ni benda tu biasa je. Dia, kalau dia cakap dia professional photographer tu, kerjaya dia lah. I'm a professional photographer. Dia dia punya kerja, profession. Macam saya, kerjaya saya memanglah fotografi, merakam gambar, tapi untuk memegang ataupun untuk dikategorikan sebagai profesional dalam skop yang luas kan, memang jauh lagi lah, dan memang tak sampai ke arah tu lah kan. Kalau sebagai tajuk mudah, kalau kita ambil kerjaya boleh, tapi kalau dari segi skop yang luas, memang jauh lagi lah kan. Tak adalah saya nak buat YouTube macam ni kan, baik saya concentrate dengan bisnes saya je kan. Dan ada juga orang kata amatur, macam bila letak title amatur macam apa ni, tak best lah, macam rasa rendah diri kan. Macam ni lah, saya nak cakap banyak pun nanti tak, orang tak membantu menghubungkan sel-sel otak kan. You google lah maksud amatur tu apa kan. Dan kenapa ada sesetengah orang, terutamanya Mak Saleh, yang mana tahu maksud amatur tu, dia suka menggelar diri mereka ni amatur fotografer. Ni amatur ni lebih kepada orang yang bukan buat duit dengan foto bukan kerja Tapi amatur ni adalah satu benda yang, satu perkataan ataupun istilah atau maksud yang lebih bagus daripada professional photographer. Professional ni macam sebab itu dah beza dia kerjaya dia je. Amatur ni you cari sendirilah maksud dia kan. Kalau semua saya nak orang tak suap je, dia jadi macam just one way communication je lah. Boleh jumpa lagi.